Nak di Allah Akbar. Satu-satunya anak kesayangan hilang, dan bila dia jumpai anak tu, dipercayai dibunuh dengan kejam. Yang lebih mengejutkan, suspek utama untuk kes ni adalah ayah dia sendiri. So, sebuah drama terbaru yang bertajuk Good Boys Go to Heaven, drama extra original yang betul-betul menguji emosi aku. Kisah tentang seorang ayah iaitu Yasir, lakonan Beto Kushairi, yang kehilangan anak tunggal kesayangan dia iaitu Ahyan. Lebih menyedihkan, Ahyan ditemui mati dan dibunuh secara kejam. Pada awalnya Yasir ingatkan Ahyan ni cuma mati lemas, tapi bila polis siasat, Ahyan ni didapati telah dibunuh dengan kejam. Sangat kejam sampaikan aku tak sanggup nak tengok scene tu. Bila kau tengok part tu memang korang akan geram. Tapi betul ke Yasir, ayah kandung kepada Ahyan ni sendiri, yang tergamak bunuh Ahyan ni dengan cara yang sangat-sangat kejam? Yang tu kita akan sama-sama tahu nanti bila kita tengok drama bersiri yang bertajuk Good Boys Go to Heaven. Sebuah lagi drama bersiri daripada pengarah hebat Arif Zulkarnain, yang ditulis sendiri oleh seorang penulis hebat, Mira Mustafa. Yap, aku dah tengok episod pertama untuk drama bersiri ni. Apa yang aku boleh cakap, memang penuh dengan emosi, memang sangat kejam, sangat menyedihkan. Dan episod pertama je korang akan start berteka-teki, siapa sebenarnya suspek utama untuk cerita ni? Betul ke Yasir ataupun ada orang lain? Sebab dalam cerita ni, episod pertama dia memang ramai yang mencurigakan. Seorang-seorang aku perhati memang, hai, dia ni ke yang bunuh? Takkan bapak dia sendiri? Yasir ni nampak baik je Mat, tapi itulah, tak mustahil kan? Yap, memang banyak kes-kes macam ni dekat negara kita. Tapi bila korang tengok cerita ni sendiri, kau akan dapat rasa macam mana sedihnya bila benda tu berlaku depan mata kita, dekat orang yang dekat dengan kita. Bila aku tengok episod pertama je, aku dah memang amazed dengan dua pelakon utama ni, iaitu Beto Kushairi dan juga Zahira Mat Wilson. Especially masa mula-mula diorang jumpa mayat si Ahyan ni. Emosi dia tu meresap dalam diri aku ni. Aku rasa sebab, rasa sedih, rasa geram, rasa macam tak sangka ada orang tergamak buat Ahyan macam ni sekali. Seganas ni, sengeri ni, sekejam ni. Bila aku tengok cerita ni, aku rasa manusia ni kadang-kadang lagi kejam daripada binatang. Dan drama bersiri Good Boys Go to Heaven ni akan ada 8 episod. Episod baru akan keluar setiap hari Jumaat bermula 8 Mei 2026. So jangan lupa tonton drama bersiri Good Boys Go to Heaven ni dekat Astro One dan juga Suka. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan tonton drama bersiri Good Boys Go to Heaven ni nanti? Cuba komen kat bawah. Nyaman.